أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah, alhamdulillah min dari nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wasahbihi ajma'in. Ya, saya kata Imam, terima kasih muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan penuh kesyukuran saya dapat bersama lagi dengan para jemaah selepas berselang barangkali sebelum Ramadan lagi. Alhamdulillah, di hari-hari tasyrik terakhir. Tasyrik sudah berakhir dan alhamdulillah kita belum dalam Zulhijjah ini. Hari ini mungkin berbeza dengan yang lepas. Izinkan saya untuk menceritakan tentang Kashmir. Tajuk ialah krisis yang berlaku di Kashmir, konflik dulu dan kini. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Ankabut. Auzubillahi Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Dan mereka yang berjihad di jalan kami pasti benar-benar kami akan memberikan tunjuk kepada jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah bersama dengan mereka yang melakukan kebaikan. Perjuangan di India cukup panjang, tuan-tuan, sejak pada zaman para sahabat. Kemudian kerajaan Islam yang bertapak di sana akhirnya dijajah oleh British, perjuangan yang panjang. Akhirnya merdeka. Marilah kita sebagai umat Islam yang satu jasad, kita lihat sejarah ke belakang sekejap untuk melihat apakah yang berlaku sekarang. Berpecah saja antara Pakistan dan India berlaku adalah akibat daripada penjajahan. Bumi Islam dipisahkan, saudara dipisahkan. Walaupun antara dua agama, berlaku pada tahun 1947 apabila India mendapat kemerdekaan. Dijajah begitu lama dan sebagai untuk menyelesaikan masalah pertemuan agama Islam dan Hindu, maka British mengambil jalan untuk membagi dua India. Pakistan ambil satu bahagian di timur dan di barat dan tengah-tengahnya India. Di antara India dan Pakistan ada satu kawasan yang tidak well defined, Kashmir. Semasa penjajahan di India, satu perkara yang sangat-sangat dahsyat berlaku. Di Melayu negara kita, British tunjukkan sifat yang lebih lunak. Pada mudanya, mereka ingin melakukan bersama bulan Melayu. Dan apabila British datang ke Australia, ke New Zealand, asalnya bumi Melayu, mereka membunuh penduduk tempatan. Jutaan orang Melayu yang belum beragama Islam ketika itu di Australia dan New Zealand, bangsa Maori, telah dibunuh. Dan mereka mengambil bumi secara paksa. Di Melaya, mereka tidak lakukan demikian. Mereka lakukan penuh tipu helah. Adapun di India, mereka mengambil secara paksa. Dan akhirnya, apabila zaman pemerintahan British, kita lihat bagaimanakah dahsyatnya. British membunuh Raja India begitu lama. Dan sebagai contohnya, apabila berlaku kemarau, British sengaja membiarkan penduduk India mati kelaparan. Segala hasil masuk dibawa ke England dan dia tidak laku di Melaya. Dia laku ke India. Secara sengaja British ingin membunuh orang India. Hasil masuk dibawa balik ke England dan meninggalkan 1 juta manusia meninggal dunia. Ini cara British hancurkan India. Di Melaya, dia sampai di Perak. Dia cadang untuk membunuh seluruh orang Perak dan mengambil bumi Perak, Pulau Pinang dan Singapura. Tetapi nanti dulu. Dia lihat orang Melayu berpakaian tamadun. Ada ilmu. Ada sistem pemerintahan. Jadi kita gunakan plan B. Plan B kita datang untuk bersahabat dan mengambil peluang untuk menjajah mereka. Itu pendekatan di Melaya paling lunak. Tetapi tidak dapat lain. Di India datang dan dalam tahun 1900 mereka membunuh secara terbuka. Mereka membunuh dalam peristiwa Jallianwala. Dan dia membunuh secara terbuka rakyat awam sebagaimana Israel membunuh Gaza sekarang. Itu dekat British ke atas penduduk India, Islam dan bukan Islam.
Ketika itu penduduk Islam dan Islam hidup aman damai. Ketika India bawah kerajaan Mughal Islam hidup damai-damai dan British mengambil alih dan mereka melakukan segala keburukan. British membunuh begitu banyak dalam peristiwa Amritsar yang dikenang sampai sekarang. Dan peristiwa ini barangkali orang India tidak tahu ataupun tidak kenal. Dalam sejarah mereka dipadamkan. Mereka membunuh secara terbuka rakyat awam yang tidak bersenjata langsung. Apa tujuan British lakukan, hanya dia yang tahu. Dan inilah pembunuhnya, Dyer namanya. Dan dia adalah dianggap sebagai hero kepada penjajah. Sampai hari ini, kerajaan dia minta supaya British memohon maaf di atas pembunuhan ini. Sampai sekarang mereka tidak minta maaf. Sekurang-kurangnya di Australia dan di New Zealand, Perdana Menteri mereka minta maaf, nasib baik. Mohon maaf, kami membunuh kamu satu masa dulu. Di Tanah Melayu, mereka membunuh dalam penjara. Ulama kita dikumpulkan, ditangkap dan dibunuh dalam penjara, jadi orang awam tidak tahu. Mereka mengambil pendekatan yang paling lunak di Tanah Melayu. Tempat lain, mereka secara terbuka menghancurkan penduduk tempatan. Sama ada di Australia, New Zealand dan India. British sepanjang sejarah di India, 40 tahun, membunuh 165 juta rakyat India, Islam dan Islam. Sejarah sangat pahit. Yang sukar untuk kita kenang, kerana banding dengan Gaza sekarang, apa yang laku British ke atas India jauh barangkali standing. Kelaparan dan penghambaan. Zaman moden ini kita lihat India pernah minta supaya British mohon maaf. Tidak ada Perdana Menteri yang sanggup mengaku salah. Kecuali 2 orang yang datang pernah lawan India, iaitu Perdana Menteri wanita ini telah mengatakan kami bersedih apa yang berlaku, kita lupakan sejarah. Lupakanlah. Dan Perdana Menteri lelaki namanya John Cameron juga pernah datang kemudian dan hanya mengatakan kami bersimpati. Sejarah tinggal sejarah, marilah kita ambil pengajaran. Itu saja. Pemudahan lakukan ke atas jutaan umat India dilupakan. Sejarah tinggal sejarah. Dan kita boleh mengalihkan air mata untuk membaca sejarah. Pelajari sejarah. Kalau tidak, sejarah akan ajar kita sekali lagi. Sama ada di sana atau di sini. Dan kembali pada zaman kemerdekaan, ketika British menjajah bermahajala di kawasan Asia, tanpa disangka mereka kalah pada satu bangsa yang mereka hina. Dan ketika itu, ketika Jepun datang, mereka kalah dan akhirnya kemerdekaan India diberikan. Apabila kemerdekaan India berlaku pada tahun 1947, maka terpisahlah 2 saudara. Islam diletakkan di Pakistan dan India untuk orang Hindu secara umumnya. Walaupun ramai yang tidak masih lagi berada di dua-dua kawasan yang bercampur aduk. Ini mulanya konflik dan sebagaimana di Palestin, orang Islam mula bergerak ke Pakistan, orang Hindu bergerak ke India secara umumnya. Walaupun kalau kita lihat sekarang, masjid di India jauh lebih banyak daripada Pakistan. Islam kekal di India. Dan itulah sejarah malang bumi yang pernah dijajah oleh British. Apabila kemerdekaan berlaku, maka Kashmir tidak diberikan well-defined territory. Kalau Pakistan Timur dan Barat untuk orang Islam, India untuk Hindu, tetapi Kashmir tidak diberikan status yang jelas. Majoriti 90% lebih Kashmir Muslim, tetapi pemimpin mereka adalah Hindu. British sengaja meninggalkan Kashmir tanpa ada satu peradilan yang jelas supaya konflik diteruskan. British akan mempunyai hak lagi, ada peluang ke India sekali lagi apabila ditinggal konflik. Jepun datang untuk menghancurkan ego British. British kalah di Asia Tenggara
British kalah dalam masa sangat singkat. Dan apabila kembali menang dengan bom atom di Hiroshima, maka kerajaan Empire British telah berakhir. Perdana Menteri Clement Attlee mengatakan sekarang kepentingan British di Asia Tenggara, Asia Pasifik diserah kepada Amerika sebab mereka lah menyebabkan Jepun kalah. Oleh sebab itu, kuasa British di Asia Tenggara dan India diserahkan kepada Amerika. Amerika menjadi kuasa mutlak dan mereka melaksanakan New World Order ke atas Asia Pasifik. Adapun negara jajahan kita, kata British, kita merdekakan. Kita merdekakan India, kita merdekakan Burma, kita merdekakan Malaya. Kita merdekakan India pada tahun 1947. Kita merdekakan Burma pada tahun 1947, 48. Dan kita juga merdekakan Malaya tahun 1947. Tapi nanti dulu. Di India kita ada proksi. Jelas, proksi kita yang akan menjaga kita nanti, kata British. Di Burma kita ada proksi kita yang jelas. Tapi di Malaya tidak ada. Kita mesti bentuk proksi kita untuk mengambil alih di Malaya sebab yang berjuang kemerdekaan di Malaya ialah ulama. Ulama kita tak rela berikan kemerdekaan kepada mereka. Kita tunggu sehingga proksi kita wujud dan kita tubuhkan satu organisasi yang mewakili orang Melayu dan Cina, India, dan kita serah kepada mereka. Dan kita tangguh kemerdekaan Malaya dan kita lebih lewat merdeka daripada dua negara yang sama-sama dijajah. Tuan-tuan semati. Maka Amerika mengambil alih, General Douglas MacArthur mengambil alih seluruh kepentingan British di Asia Tenggara dan mereka melaksanakan New World Order. Maka bermulalah malapetaka sama ada di Asia Tenggara, Asia Pasifik, India, Timur Tengah apabila kepentingan British diserahkan pada New World Order. Siapa New World Order? Ialah asal daripada Madinah. Mereka, nama asal mereka ketika zaman Rasulullah ialah Bani Quraidah. Bani Quraidah. Bani Nadir, itu nama asal mereka. Dan apabila mereka telah belok Rasulullah di Madinah, Rasulullah perangi mereka. Mereka keluar dari Madinah dan bertaburan seluruh dunia. Akhirnya mereka berkumpul di Spanyol, mereka berkumpul di Rusia, di Poland, di Amerika, di Afrika. Di Amerika mereka menubuhkan satu gerakan baru. Di Istanbul mereka menubuhkan satu gerakan baru yang bergabung di bawah nama Sahiyunia ataupun Sahiyunia ataupun Zionism ataupun Zionis. Zion ialah bumi, sebuah bukit di Jerusalem. Dan daripada Bani Quraidah bertukar menjadi Zionis. Daripada Zionis bertukar menjadi New World Order, orang sama, nama lain-lain. Maka mereka melakukan apa yang sedang mereka lakukan. Auzubillahi wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ilmuhum. Sadaqallahu azim. Bersihlah kamu dengan segala yang kamu mampu daripada kerkabah perang, daripada kuda yang tertambat, supaya turhibuna bihi aduwwallah, supaya kamu dengan persiapan peperangan itu menakutkan musuh Allah. Wa aduwwakum, dan musuh kamu. Wa akharina min dunihim, dan selain mereka. La ta'lamunahum Allahu ilmuhum. Kamu tak tahu, tapi Allah mengetahui siapakah mereka. Dan inilah persediaan kita untuk menghadapi musuh. Dan adapun apa yang berlaku di Pakistan dan di India, kawasan yang tidak well defined ini, Kashmir, menjadi pertempuran, menjadi persengketaan sehingga akhirnya dibelah kepada dua bahagian. Kashmir satu di bawah pengaruh Islam oleh bangsa satu, tetapi sepatutnya tidak jelas. Satu kawasan diberikan kepada Hindu, satu bahagian dikuasai oleh Hindu, satu kawasan dikuasai oleh Islam. Yang dikuasai Hindu ni dikenal dengan Kashmir Jammu, yang tuan-tuan pergi pelancongan. Yang Islam ini dikenal sebagai Kashmir Azad. Dan ada lagi kawasan yang tidak dijelaskan. Maka peperangan telah berlaku selepas kemerdekaan berkali-kali. Peperangan yang besar berlaku pada tahun 1972, berakhir dengan kemenangan India. Pakistan negara miskin. India disokong oleh banyak dunia
Tapi Masya Allah, Kashmir bumi yang sangat indah. Nama timangannya lah syurga dunia. Tuan-tuan yang pernah pergi, alangkah indah. Dengan pemandangan, kesuburan, bunga-bungaan, dan musim spring sangat cantik. Filem-filem Hindi menjadikan latar belakang kawasan ini sebagai pergambaran mereka. Terkenal dengan bunga-bunga yang sangat indah. Dan sehingga mereka menggunakan rose water, air rose, bukan untuk mayat, untuk jalan raya. Untuk jalan raya. Jalan raya yang terkena najis, mereka siram dengan air mawar. Menunjukkan mereka lah bumi yang sangat indah. Bunga yang sangat banyak. Dan Israeliat mengatakan di sinilah jalan Adam AS. Selepas diturunkan oleh Allah ke bumi, mengembara daripada Sri Lanka yang disebut sebagai Serendip dalam kitab-kitab lama, ini Israeliat. Dan melalui Kashmir, itu Israeliat. Tetapi menggambarkan di sini tempat yang indah. Tempat yang sangat harum, akhirnya bertemu dengan Hawa di Padang Arafah. Itu kisah yang kadang-kadang dipetik oleh ahli tafsir juga. Dan tinggallah satu kawasan yang menjadi pertikaian. Line control ini tidak jelas. Jammu dan Kashmir kawasan India. Kemudian ada lagi kawasan bertindih, iaitu kawasan selain daripada Kashmir Azad yang dikuasai Islam, ada satu kawasan yang bertindih dengan China, Aksai Chin. Jadi tempat pertempuran. Kashmir tempat pertempuran yang majoriti umat Islam. Inilah yang dikehendaki oleh New World Order, sebab mereka sentiasa mengadakan krisis untuk mengambil, untuk campur tangan, mereka perlukan ada peperangan. Bagi kapitalis, peperangan adalah bisnes. Senjata tidak dapat dijual tanpa ada peperangan. Dan peperangan dicipta. Kini mereka mencipta persoalan, provokasi dan sebagainya. Balochistan juga ialah kawasan yang berada di sini, Kashmir, dipertikaikan. Dan masing-masing klaim kawasan di bawah Pakistan klaim dialah kawasan Islam, dan sebaliknya India juga klaim hal yang sama. Maka Kashmir tidak pernah tenang, dan Balochistan ini terkenal dengan minyak zaitun. Dia bukan kawasan Mediterranean, tetapi dia terkenal dengan minyak zaitun. Selalunya minyak zaitun ini ditumbuh di kawasan Mediterranean. Satu lagi ialah sungai yang mengalir di sini, sungai yang bersih, cantik. Sungai ini mengalir daripada Kashmir melalui Pakistan ke India balik. Tiba-tiba India sekat sungai China. Ini ialah provokasi. Perjanjian antarabangsa telah diberikan bahawa sungai ini kepentingan bersama. Tetapi sungai China, terlihat sungai China itu yang dicadang oleh Pakistan untuk membina empangan tujuan India Block. Chenab River yang mengalir ke Pakistan. Maka tuan-tuan dapat gambarkan apakah yang berlaku pada Pakistan bila sungai disekat. Ini ialah krisis yang sengaja dijadakan. Siapa di belakang kita tak tahu, tetapi inilah dengan pembinaan dam ataupun empangan, maka konflik telah makin melebar. Kemudian diberikan bawa ke Bangsa Bersatu dan diabaikan oleh India. India mengatakan perjanjian air sungai terbatal. Dia ada sebab. Ada sebab kenapa kata terbatal. Maka menimbul respon daripada Pakistan. Pakistan mengatakan bahawa orang yang melakukan itu hanyalah orang yang tidak sioner. Apabila perjanjian antarabangsa di Meterai dibatalkan semata-mata kerana ada krisis yang tak ada kaitan dengan kerajaan, barangkali di antara penduduk, maka pembatalan ini ialah dilakukan orang yang tidak sioner. Ini menimbulkan kerucungan. Kebetulan pula China juga menuntut kawasan yang bertindih. Pakistan pula menjadikan China, company China untuk membina dam lain, satu empangan lain.
yang sedang dibina di kawasan yang dinamakan kawasan satu sungai di sungai Indus yang China telah membina empangan bagi pihak Pakistan. Maka China ada kepentingan untuk pertindahan dengan India. China sebagai kuasa yang sedang naik sekarang memberi amaran kepada China, kepada India supaya jangan sentuh kawasan yang bernama Zannan, yang sebahagian dari tanah kemerdekaan tadi. Ini semua menimbulkan satu pergeseran antarabangsa, bukan hanyalah satu kaum antara Islam dengan Hindu, tetapi dia melibatkan antarabangsa. Tentulah New Order mengambil peranan. Tiba-tiba bulan Mei lepas, satu kumpulan pelancong, termasuklah pelancong dari Asia Tenggara juga, yang melawat kawasan Pahalgam telah terbunuh. Ramai, tapi yang terbunuhlah 20 orang. Pelancong Malaysia pun ada di situ hari tersebut, tapi mereka terselamat. Dan ini bukan pembunuhan biasa. Pembunuhan ini tuduh-menuduh berlaku bahawa ini dilakukan, India mengatakan dilakukan oleh Pakistan. Dilakukan oleh pejuang-pejuang Islam Pakistan. Itu tuduhan. Tetapi Pakistan mengatakan tak ada mengenal Pakistan. Ini provokasi dilakukan oleh pihak yang ketiga. Barangkali India sendiri. Dan berita besar-besaran ini tersebar ke dunia. Menyebabkan konflik yang sudah lama terpendam terbuka kembali. Siapakah di belakangnya? Tentulah New World Order. Kita percaya ada yang melakukannya bagi pihak orang lain, yang disebut sebagai false flag. Maka segera Perdana Menteri yang sudah lama menunggu masa mengatakan bahawa ini kerja Pakistan. Ini kerja Pakistan, tak ada orang lain. Ini teroris. Dibalas oleh Pakistan. Kebetulannya pada masa yang hampir sama, di tempat lain, satu lagi keganasan. Keganasan ini budak sekolah pula yang dibom. Mati beberapa orang, barangkali ada beberapa orang yang mati. Bukan kemalangan biasa, tetapi ada rentetan yang dirancang di sebaliknya. Dan intelijen Pakistan mengatakan yang melakukannya adalah pengganas India. Dan dia sebut nama kumpulan itu adalah Fitnah Al-Hindustan. Dia pinpoint nama ini orangnya. Dan dia hantar ke India yang terlibat dengan pembunuhan, sama ada di pelancong 20 orang ataupun di sini orang sama. Kumpulan itu adalah kumpulan yang dipinpoint Fitnah Al-Hindustan. Ini klaim dakwaan daripada Pakistan. Maka berlakulah krisis baru. Krisis baru, dan hujah Pakistan ialah pengganas ini ditaja oleh India dan antarabangsa. Tuduhan ini berat. Tetapi inilah yang diulang oleh Pakistan. Kami tidak terlibat. Oleh sebab itu, apa yang berlaku di Pakistan, kami minta supaya bangsa bersatu datang segera. Dan lakukan secara terbuka, adil dan ikhlas. Siapakah yang melakukan jenayah dan tangkap mereka. Tetapi apa yang berlaku ialah dunia telah menunggu peluang. China, Rusia, US dan seluruh dunia respon. Satu perkara yang kecil, pelancong yang mati, tapi dunia respon. Mesti ada sesuatu yang tidak kena. Dan Pakistan mengatakan bahawa dapat daripada risakan kami bahawa India akan menyerang Pakistan. Dalam masa sehari atau 2 hari lagi. Dan berlegalah India dengan kapal perang yang sangat hebat. India mendapat teknologi yang terbaik daripada Eropah, daripada Amerika. Dan pesawat yang paling ditakuti dunia ialah Rafale. Selain pada F-35. Tuan-tuan dan tuan-tuan paham saya. Rafale ini ialah yang dikeluarkan oleh Perancis, yang dijual khas kepada India, memang untuk tujuan peperangan dengan jirannya. Berlega di udara, dan ini tandanya perang akan berlaku.
Dan dari segi logistik, Pakistan handicap. Pakistan sentiasa kalah dengan India. Tiada siapa yang jangkakan Pakistan akan menang kalau ada peperangan baru. Sebab kali terakhir Pakistan kalah teruk tahun 1972. Ketika perang, Pakistan sangatlah sederhana. Kalau dibanding dengan India, India adalah pertahanan terbaik di Asia Selatan. Kalau dari segi mantik, logik, maka Pakistan tidak akan menang sama sekali. Dan itulah yang dijangka oleh dunia. Pakistan akan kalah sebab dia negara miskin. Tidak sempat untuk beli senjata lagi. Tetapi Pakistan baru saja dapat bantuan daripada China. Ingat, China juga bermusuh dengan India. Dan kali ini, China baru mencipta satu pesawat baru namanya Zhengzhou dengan singkatan J-10 siri pertama. J-10C dijual kepada Pakistan dengan harga yang sangat sederhana. Memang telah dirancang peperangan. Maka menggunakan pesawat ini, Pakistan mula pertahankan bumi mereka. Kami masyarakat damai. Tetapi sekiranya langit kami diceroboh, kami akan pertahankan. Kami akan berjuang. Dan kami pertahankan bumi kami. India mengatakan bahawa Pakistan telah menceroboh kami. Pakistan telah menceroboh kami dengan drone. Drone ini dibekalkan oleh Turki pula dah. Tuduhan daripada India. Barangkali benar. Dan Trump membuat amaran jelas. Kalau Pakistan serang India, US akan bersama dengan India hancurkan Pakistan. Warning daripada Presiden baru yang dipilih. Trump memberi jelas dia yang rancang. Dia yang mengatakan kalaulah berlaku peperangan, kami bersama India sebab Modi kawan baik kami. Sebab tentera Israel banyak daripada India dan sekarang kami balas jasa. Yang merancang peperangan inilah New World Order ataupun Bani Quraidah daripada Madinah. Zaman Rasulullah. Sekarang mereka mesti membuka gelanggang perang. New World Order ialah Dajjal baru yang sentiasa membuka medan peperangan di Timur Tengah, di Yaman, di Lebanon, Afghanistan, di Iraq, di Sudan, orang sama. Di Ukraine, orang sama. Dajjal baru. Anak Dajjal. Dan dia buka sinilah tujuan gelanggang baru. India benar-benar membedil. Mula membedil Kashmir. Bedilan pertama menyebabkan 12 orang mati. Bukan. Yang matinya beberapa orang dan yang lain cedera parah. Ini ialah serangan pertama. Pakistan bersedia. Dikatakan 3 yang terbunuh dan 12 yang mati. Itu dilaporkan oleh Al Jazeera daripada Jordan. Maka bermulalah sebelum kita menyambut Hari Raya, peperangan meletus. Israel bersama India. Amerika bersama India. Dunia bersama India. Kelihatannya Pakistan kesorangan. Kecuali dibantu oleh China sebab ada kepentingan bersama. Tetapi peperangan bermula menyebabkan dunia berpihak. Sama seperti di Ukraine. Sama seperti di Gaza. Dunia berpihak pada salah satu. Ini peperangan yang cuba baru meletus di Pakistan menyebabkan Iran bersama dengan Pakistan, China dengan Pakistan, kemudian Amerika dan lain-lain, Israel bersama India. Maka berlakulah permulaan kepada peperangan. Kami bukan bangsa ganas. Tetapi sekiranya kami diceroboh, kami akan bertindak, kata komander ataupun Laksmana, Lieutenant General Ahmad Sharif daripada Pakistan. Siapakah yang sanggup mati? Antara pilot Pakistan, siapakah yang sanggup mati sekarang? Sebab kita handicap berbanding dengan India. Kami. Ini ialah Pakistan yang volunteer untuk menjadi pemandu
Kalau kamu sudah bersedia untuk berjuang untuk negara agama, tulis surat wasiat. Sebab kamu pergi tak akan kembali lagi. Lawan tetap lawan, mati tetap mati. Daripada kita menyerah tanpa peperangan, siapa yang sanggup mati? Kami. Ini barisan yang sanggup mati. Mereka tulis wasiat, kami turun dan tak akan kembali lagi. Sebab kelengkapan yang dipunyai oleh India jauh lebih tinggi daripada apa yang dipunyai oleh Pakistan. Mereka bersedia, mereka menulis surat wasiat. Cukup dramatik. Cukup emosi peristiwa ini. Dan kapal terbang yang baru daripada China yang belum teruji di mana, J-10C digunakan. Peperangan bermula. Lawan Rafale yang second tenant. Dia adalah state of the art modern Eropah. Yang standing dengan kapal terbang terbaik dunia. Standing dengan F-32, standing dengan F-35, standing dengan ciptaan-ciptaan Eropah lain. Dan dia adalah di top untuk melawan kapal terbang yang belum teruji sama sekali. J-10 China yang dipandang rendah oleh dunia. Subhanallah, jangkaan meleset sama sekali. Dalam 16 jam pertama peperangan, 6 kapal terbang terbaik Eropah hancur dibedil oleh J-10. Seluruh rifle yang naik jatuh satu demi satu. Kemenangan mutlak untuk Pakistan, terperanjat Amerika, terperanjat Eropah, terperanjat Malaysia, terperanjat saya. Saya juga terperanjat. Sebab saya beritahu takkan menang Pakistan. Saya beritahu Pakistan takkan menang. Menang. Kuasa ilahi. Dan 6 terbaik dunia telah jatuh bertaburan. Dan apa yang kehebatan kapal terbang J-10, pesawat J-10 ini, dia dapat menembak lebih awal musuh. Dia dapat detect lebih awal musuh. Dalam peperangan udara, tuan-tuan, siapa radar dapat detect musuh lebih awal, dia menang. Rupa-rupanya Rafale ditembak dalam jarak 190 km jarak. Dia tak dapat detect kapal terbang China. China dapat detect kapal terbangnya dan dengan mudah ditembak 1, 2, 3, 4, 5, 6 jatuh serta. Terperanjat komander Malaysia. Ini detailnya. Yang Rifle 1, 2, 3 jatuh 1, 4, 2, 3 tepat, dan Rifle 4 jatuh di Batinda, Rifle 5 jatuh di Punjab, 6 tak diberitahu tepat jatuhnya. Dan segera Amerika terperanjat. Tak mungkin kapal terbang kita kalah, sebab tak pernah kalah dalam peperangan seperti ini. Dan Pakistan telah menang berkaya. Seluruh teknologi Eropah jatuh dengan J-10, siri pertama, siri-siri J yang dicipta China. China tak sangka, dunia tak sangka, Amerika tak sangka. Lebih memeranjakkan, J-10 memusnahkan teknologi Rusia juga, S-400. Tuan-tuan lebih paham saya. S-400 terkenal dunia, pertahanan terbaik. Macam Iron Dome, tetapi telah dimusnahkan oleh kapal terbang pejuang J-10C sebab India menggunakan pertahanan Rusia. Maksudnya, teknologi Eropah, Rusia tunduk kepada teknologi China. Dan bukan itu saja, 26 base tentera India musnah hancur. Sebab bila radar dapat detect tempat musuh lebih awal dalam peperangan udara, dia raja. Maka J-10C keluar sebagai raja langit yang baru. Juara langit yang baru. India angkat bendera putih. Malaysia tak tahu cerita ni. India angkat bendera putih mengaku kalah. Sebab kalau tak mengaku kalah cepat-cepat, masih banyak lagi camp akan hancur. Kapal terbang akan jatuh lebih banyak lagi. Rupanya jangan main dengan J-10, dia tak pernah itu ni. Maka 16 jam saja peperangan berlaku. Tak pernah dalam sejarah moden peperangan berlaku dalam masa 16 jam.
Tak sampai satu hari, satu negara kalah. Rekod yang kedua, tuan-tuan, berapa lamakah peperangan yang paling cepat di dunia? 11 hari. Peperangan di antara Bashar Assad dengan pemberontak di Syria. 11 hari. Tetapi rekod baru 16 jam. Ini peperangan yang paling singkat dalam sejarah dunia yang direkodkan. Maka Pakistan keluar sebagai juara, tapi bukan Pakistan, sebenarnya China. Maka inilah yang digambarkan. Pakistan muncul juara dunia dalam menggunakan jet pejuang. Kemudian Perdana Menteri Pakistan mengumumkan bahawa ini peperangan shortest war in history. Peperangan yang paling singkat dalam sejarah. Semua berita ini tak keluar dalam TV. Tak keluar dalam akhbar mana-mana pun. Kebetulan saya berada di Azerbaijan pada hari peperangan. Di hotel saya ada tinggal pegawai tinggi Pakistan yang tersekat tak boleh balik sebab airport telah tutup. Dia menceritakan bahawa kami sudah menang. Malam ni kami boleh balik. Dia sebut pada saya kata tak mungkin Pakistan menang sebab saya tak percaya. Kami sudah menang. Dia betul-betul beritahu kepada saya. Apa dia bangun, beritahu dia benar-benar dia kami menang. Saya berangguklah. Malam ni kami boleh balik, dia kata. Benar. Apa yang disebut oleh pegawai tinggi tadi benar. Pakistan muncul dengan J-10. Dan ini ialah komandonya yang dinaikkan pangkat segera. Hero yang tulis wasiat tadi balik bergaya. Dan dia adalah Vice Marshal Aurangzeb. Dan dia kalau tuan cari dalam Google hari pertama selepas kemenangan kemenangan Pakistan, dia paling banyak yang dicari dalam Google sebab orang tak pernah kenal Aurangzeb. Dan dialah hero Pakistan. Dan dia punya komander pula, dia naik pangkat pada Field Marshal. Ini dia, Field Marshal. Barangkali Field Marshal Pakistan belum ada Field Marshal. Field Marshal adalah jawatan tertinggi tentera yang dipunyai hanya beberapa negara yang mempunyai cukup kekuatan tentera mereka, dan Pakistan memberikan status Field Marshal kepada pemimpin tentera mereka, kepada Laksamana ataupun pada panglima tentera mereka. Tuan-tuan semati, ini ialah pengajaran. Jangan pandang enteng kepada teknologi China, dan Pakistan telah buktikan. Perang terperanjat, segera kita berdamai. Ceasefire dicadangkan kepada India dan Pakistan. Kita boleh perang, kita mesti tenang. Sedangkan mereka sedang membedil rakyat Gaza pagi dan petang, siang dan malam sampai hancur, tak akan berhenti. Tapi segera diberhentikan di Pakistan dan India sebab mereka kalah. Kalau ada ceasefire, maksudnya mereka kalah. Dan tuan-tuan, bangsa satu bercakap, kita tak boleh lagi lah mengadakan perintah peperangan baru. Kita mesti berhenti segera. Semuanya bersatu untuk berhenti peperangan segera antara India dengan Pakistan. Ya, dan Pakistan. Kami sentiasa ingin kedamaian. Oleh sebab itu, kedua-dua negara harus keluar daripada medan peperangan. Hanya satu hari peperangan. Itu sebab dunia tak tahu. Malaysia tak ada apa. Tak ada dalam awan Malaysia pun. Dan kata India, jangan anggap kami kalah. Kami pusing yang pertama kalah. Tapi tunggu kamu Pakistan pusingan kedua. Kami akan sediakan dengan kelengkapan baru. India tak akan lupa kekalahan ini. Ini balasan pada kalah-kalah kami pada tahun 1972 lepas. Oleh sebab itu, bila kita menang, kita boleh cakap, tuan-tuan. Maka jangan harap untuk kamu menceroboh Kashmir lagi. Kashmir akan bersama dengan Pakistan. Field Marshal telah bercakap. Bila dia menang, barulah telah cakap. Field Marshal Syed Asim Munir telah memberi amaran bahawa Kashmir kami akan pertahankan. Dan mereka meraihkan kemenangan dengan membina bendera sangat besar. 10,000 kaki persegi yang dinaikkan di Karachi ataupun di Lahore. China juga meraihkan kemenangan Pakistan. Mereka meraihkan kemenangan besar-besaran. Mereka kecut perut. Maksudnya tidak ada lagi
mereka sebagai superpower sebab semua teknologi, kalaulah teknologi kapal terbang Perancis dikalahkan oleh China, maknanya seluruh di Eropah akan kalah dengan teknologi China. Dan mereka, sekali lagi, yang telah tulis surat wasiat balik kembali dengan bergaya. Dan mereka diraikan sebagai hero dunia, bukan oleh Pakistan saja, oleh seluruh dunia yang bersimpati dengan yang menentang New World Order. Termasuklah Gaza juga menerima berita ini dengan gembira. Maksudnya, yang disangka bahawa teknologi Barat, Eropah, Amerika invincible, tidak benar. Muncul juara baru J-10C. J-10C menjadi ancaman kepada teknologi Amerika. F-13, F-16 akan menjadi mangsa pada J-10 kalau bertempur sekarang. Dan ini disebut oleh American Journal, mereka telah mengetahui itu sebab mereka ingin kejahatan jasa segera. Dan China mengatakan kami tak keluarkan lagi J-20. Yang kami hantar kepada Pakistan J-10. Kami ada J-20, 30 dan seterusnya. J-20 kami dapat detect F-22, F-35 sebelum berakat lagi. Malam ni ada jamuan kan? Kita berhenti cepat. Ambil masa sikit lagi, sikit je. Kalaulah J-10 dapat kuasai, maksudnya F-22, F-35, nothing. Dan Raptor, Lightning, F-22, ini F-22 yang dikatakan pesawat terbaik dunia. Siapa yang ada dah kembang hidup. Siapa yang dapat beli pesawat ini sudah merasakan mereka menjadi juara dalam peperangan. Sekarang dapat dikalahkan hanya oleh J-10. Ini teknologi China dan Typhoon yang dibanggakan oleh dunia sebagai jet pejuang terbaik Eropah. Gabungan antara negara Eropah termasuk Jerman, UK dan Itali membina satu pesawat yang terbaik dunia. Standar dengan Rafale, iaitu yang mereka sebut sebagai Typhoon. Juga tidak dapat menandingi J-10C. Apakah yang ada pada J-10C? Tentuan dan tentera boleh tahu pada saya. Begitu juga yang didakwa oleh US, carrier mereka di laut, kapal carrier mereka di laut tidak dapat dikalahkan oleh Yaman. Kemudian satu lagi yang dicipta oleh Amerika terbaru ialah HIMARS. HIMARS ialah pertahanan Amerika terbaik. Kalau HIMARS lah kalahlah mereka. Dia kalah di Ukraine oleh Tornado S Rusia. Maksudnya seluruh ciptaan mereka tidak ada yang kebal lagi. Maksudnya dalam keadaan sekarang, sekiranya berlaku perangan dunia, Amerika kalah. Itu ialah CP mudah, maka wa'du lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bi Allahu wa lakum akhir min dunihim la ta'lamuna ma Allah ya'lamu. Tuan-tuan, 16 jam mengubah struktur dunia. Amerika mengaku kalah di Pakistan. Dan ini komander atau panglima perang India mengatakan benar kami kalah. Kapal terbang kami telah jatuh. Benar. Walaupun Perdana Menteri kami tidak mengaku, saya mengaku. Perdana Menterinya tak mengaku sepasaran. Perdana Menterinya mengatakan kami tak ada satu pun kapal terbang kami jatuh. Panglima perang mengatakan benar kami jatuh. Tapi kami tidak akan tiada diri. Untuk sebagai escapism, India mengatakan celaka punya Perancis. Dia bagi besi beruk pada kami. Dia bagi kapal terbang tak ada kualiti. Rafale yang kami beli berbilion tu barang tak ada kualiti. Malah Perancis yang dikata demikian oleh dia tukar source code. Saya pun tak tahu source code apa dia. Tak boleh start lah enjin Rafale sekarang. Rupa-rupanya kapal terbang yang kita beli orang lain yang kontrol, tuan-tuan. Oh, kita tahu. Kita beli kapal terbang, orang lain yang pegang kodnya. Dia tak bagi kod, kita tak dipasang kapal terbang kita. Saya ada pengalaman ketika saya muda-muda dulu pergi ke New Mexico. Naik British Airways. New Mexico tak tahu-tahu airport mereka sempit.
bukan sempit, luas tapi padat. Satu ketika kita nak bertolak daripada United States ke London, sebuah kapal terbang yang diperangi oleh gangster parking di belakang British Airways. Kedai betul. Kita tunggu dia lari alih kereta dia. Macam orang parking belakang kereta kita lah. Kapal terbang parking belakang kereta kita. Tak boleh keluar kita. British Airways tak boleh keluar. Panggil runde dengan ketua gangster tu. Ketua gangster tak bagi source code. Ini source code. Bila tak bagi source code, jadi airport tak boleh alih kapal terbang. Rupa-rupanya ada source code. Kita tak tahu. Kita punya kapal terbang orang lain pegang. Orang lain boleh kontrol kapal terbang pergi ke mana. Jangan kita main-main. Sekarang ditunjuk oleh Perancis, kamu hina kapal terbang kami tak bagi source code dan dia tak boleh terbang. Dan boleh tak China, India menggunakan mencari teknologi baru melalui mereka untuk jirannya. Inilah yang disebut bahawa teknologi ialah senjata moden. Oleh sebab itu, umat Islam harus kita bersedia. Maka ini disahkan J10C sebagai juara Raja Langit Baru. Raja Langit Baru tuan-tuan kenal. Saya harap tentera kita kenal Raja Baru. Dan Raja yang lama telah ditundukkan. Rafale. Dan sama ada F-35 bakal dikalahkan oleh J-20 dan Chinese weapons surpasses European weapons. Kalau clash with flying colors, kata penganalisis ini. Yang dipunyai oleh China ini dapat mengalahkan seluruh teknologi Eropah, termasuklah Typhoon. Dan ataupun Typhoon yang dibangga oleh Eropah kelihatannya inferior kepada J10C pun, belum lagi 10-20. Ini tuan-tuan yang terbaik dunia sekarang. Ini sebenarnya untuk tentera terbaik dunia ini. Tetapi sekarang muncul juara baru yang paling kanan, paling bawah. Namanya Chengdu dengan siri J20. Belum dikeluarkan lagi. J20 belum digunakan lagi dunia. Yang digunanya adik yang bongsu mereka. J10. Dan tuan-tuan, China telah memberikan untuk menjual secara terbuka pada dunia. Dan kami akan menjual kepada Pakistan pertama kali. Dan kami akan mengeluarkan panduan baru untuk dunia. Pada mulanya ditawar pada Saudi, Saudi pandang China tak ada kelas. Dan kami tak akan jual pada Saudi lagi. J20 tuan-tuan mengikut manual mereka, dia boleh melayang tanpa dapat didetek. Ini sangat ditakuti tentera kaji apakah betul dakwaan mereka. Dia boleh datang daripada Onikawa, dive daripada Himalaya dan masuk ke New Delhi tanpa dapat dikesan oleh radar. Apakah betul atau tidak? Inilah dakwaan mereka. Dan China dapat track J dan semua kapal terbang lain dan dijual kepada Pakistan dengan diskaun 50% saja. Harga J sangat murah. Tetapi sebuah F-35 berbilion yang hanya dijual kepada kawan-kawan rapat US. Kita tak ada peluang untuk beli F-35 itu. Dan ini China telah mengeluarkan senarai J10, J11, J15, 16, 20 dan J35 ialah secret dunia. Inilah yang kita lihat dan peperangan ialah peperangan di langit. China mengeluarkan senjata baru yang menakutkan dunia yang dikatakan supersonic engine yang dapat terbang daripada Beijing ke New York dalam masa 2 jam. Inilah permainan yang dilakukan. China sentiasa mengambil peluang dalam pertikaian ini. China ada agenda, New World Order ada agenda dan peperangan adalah bisnes. Bila kita menang, kita dapat warning Israel. Pertama kali Pakistan warning Israel tentang Palestin. Bila kita menang, baru kita boleh cakap tuan-tuan. Khomeini minta supaya negara Islam berpadu.
membentuk Pakatan Baru Dunia demi untuk keselamatan umat Islam. Dan pasukan pertama ialah Iran dan Pakistan harus dibentuk. Dan dijadikan disambung oleh Bangladesh. Pakistan telah mula bercakap di Bahasa Bersatu bila mereka gunakan veto untuk ceasefire, untuk batalkan ceasefire. Dan pasukan baru telah terbentuk secara tiba-tiba. Gabungan di antara Pakistan, Turki, Bangladesh, Azerbaijan, China dan Palestin. Satu pakatan baru yang baru muncul. Dan ini apakah memberikan saingan kepada kuasa dunia? Kita doa demikian. Mereka menjemput Malaysia bersama mereka. Mereka menjemput Saudi bersama mereka. Saudi tolak mentah-mentah. Kami tak akan bersama dengan Pakistan. Azerbaijan mengatakan kami akan bersama dengan pasukan baru. Azerbaijan yang bendera yang nombor 3 daripada kanan, itu bendera Azerbaijan. Azerbaijan mengatakan kami akan bersama dengan pakatan ini, bersama dengan Turki. Dan Indonesia juga kami barangkali akan bersama dengan pasukan ini. Kami juga akan bersama demi untuk pertahankan Al-Gaza. Dan kami baru sedar kami tak akan beli kapal lain, kami akan beli J-10, kata Indonesia. Apabila Pakistan telah menang, maka J-10 laku sangat laris. Sangat laris. Malaysia, mari kita bersama dengan pasukan ini. Kita mari bersama-sama pasukan negara Islam. Kami tak minat, kata Malaysia. Malaysia reject. Sama seperti Saudi. Ini berita yang saya terima. Siapa yang bercakap, saya tak pasti. Tetapi berita yang keluar di sana mengatakan Malaysia reject. Saudi reject. Dan Indonesia terima. Dan sekali lagi, umat Islam tidak bersatu, tuan-tuan. Dalam keadaan umat Islam di Gaza sedang dibedil. Kita masih belum bersatu. Ketika hari ini, Gaza telah 58,000 lebih yang telah syahid. Ketika menyambut Hari Raya Aidil Fitri, Aidil Adha ini, kita disembelih, dizalimi, disekat segala-galanya. Makanan disekat, kapal disekat, lori disekat. Sekarang yang bercakap ialah juara baru, Pakistan. Yang boleh bercakap bila kita menang. Kalau kita kalah nak cakap macam mana, tuan-tuan? Sama dengan masjid. Kalau kita tak ada jazah, nak cakap awak tak dengar, tuan-tuan. Kena ada jazah, boleh cakap. Bukan pandai pun. Ini status sekarang. Kita mesti menang dulu untuk kita bercakap. Sekarang Pakistan mula bercakap, memberi amaran kepada mereka yang menggunakan veto untuk membatalkan ceasefire di Gaza. Ini pentingnya kesatuan umat Islam. Dan selagi tidak ada kesatuan umat Islam, kita lihat umat Islam dibedil, dibunuh. Orang di Gaza, tuan-tuan, lebih banyak solat jenazah daripada solat fardu sendiri. Setiap hari, setiap ketika. Kanak-kanak ini dibom. Sebelum dia mati, dia angkat tangan ambil gambar. Cukup menyayat hati. Dan mereka halau kita keluar daripada Jabaliyah. Inilah tempat pelarian. Kita beri tempat pelarian. Sekarang pelarian dibom. Mereka ingin kita hancur. Sekarang sudah ada suara yang bercakap menentang perkara ini. Pakistan mula bercakap. Sebab dia menang ke atas India, dia mula bercakap. Itu pun hanyalah menggunakan teknologi orang lain, China. Dan kita dihalau keluar daripada pelarian kita. Kita daripada pelarian nak pergi ke mana lagi? Semua ditutup. Bantuan dinafikan. Amerika apabila Bahasa Bersatu meluluskan kerajaan senjata, Amerika gunakan veto untuk membatalkannya. Dan inilah memerlukan kesatuan umat Islam. Kenapakah Gaza, pejuang-pejuang Hamas tidak dapat dikalahkan selepas 610 hari? 610 hari perjuangan yang telah berlaku Taufan Aqsa tak dapat dikalahkan sebab hadis ini. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, la taztabatu min ummati az-zahirin al-haqq la yadhum man khazum hatta ya'ti amrullah. Wa bi riwayah wa hum kadzalik. Sentiasa wujud di kalangan umatku, kata Rasulullah, satu kumpulan yang berjuang
di atas jalan Allah, yang sentiasa berdiri di atas kebenaran, dan tidak ada masalah bagi mereka yang tidak menolong mereka, yang tidak bersama mereka, yang tidak memberikan sokongan kepada mereka, dan mereka terus berjuang sampai hari kiamat. Rasulullah telah berjanji akan ada satu kumpulan yang terus berjuang pertahankan umat Islam sampai kiamat. Dan tuan-tuan, apabila kita telah disekat seluruhnya, dan berapa ramaikah yang telah menjelang hari raya kita yang telah syahid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rajulun sadaqu ma'allah. Minal mu'minina rajulun sadaqu ma'allah alaihi wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma tabdila. Di antara mukmin ada lelaki yang benar perjuangan mereka, yang mereka berjanji kepada Allah untuk berjihad di jalannya. Di antara mereka yang telah mencapai cita-cita mereka, sebahagian mereka sedang menunggu giliran mereka untuk syahid, dan mereka tidak akan menukar niat mereka selama-lamanya. Mereka telah pergi dalam perjuangan dan yang lain akan datang. Kita ambil iktibar dalam peristiwa Nabi Musa AS. Apabila Nabi Musa dikejar oleh Firaun dan tenteranya, jalan tersekat. Di depan laut, di belakang tentera, Allah mengisytiharkan walamma taru al-jamal qala asa Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma yarad yasadid. Bila dua bala tentera kumpulan Nabi Musa dan Firaun telah berdepan, dan Nabi Musa tak dapat untuk pergi lagi, maka para sahabat Nabi Musa mengatakan, kita telah tak dapat lagi dah. Kita telah terkepung di sana, laut belakang, depan musuh. Jawapan Nabi Musa, ini jawapan kekuatan kita. Qala kalla, bukan. Innama ya rabbi sahdin, bersama kita Allah. Allah akan berikan petunjuk. Ini jawapan kepada mereka yang bertanya, kenapakah Hamas masih bertahan? Mereka adalah satu kumpulan kecil menentang dunia yang dapat pertahankan selama 610 hari. Jawapannya sama seperti yang dihadapi oleh Bani Israel bersama Nabi Musa AS. Apabila jalan telah tertutup, janji Allah pasti datang. Sabarlah dan berjuanglah dengan tawakal, sebenar-benarnya jalan keluar akan Allah berikan seandainya kita berjuang di atas jalan benar. Dan itulah falsafah pejuang-pejuang yang sedang menunggu giliran mereka, sama ada menang ataupun syahid. Dan itulah falsafah Aqsa, Tufan Aqsa hari ini, tuan-tuan, malapetaka yang sedang melanda Israel. Walaupun kita sangka mereka sentiasa dibantu oleh dunia, tetapi sekarang kita lihat arus telah hampir terbalik. Yang disangka pejuang-pejuang Hamas telah habis, tetapi 30,000 muncul. Tentera Hamas tak pernah kurang, yang mati ialah rakyat biasa yang tidak ada senjata, tetapi tentera masih intak. Yang pergi, yang telah syahid diganti segera, dan mereka sedia untuk berjuang, dan mereka mudah-mudahan adalah kumpulan yang dijanji oleh Rasulullah tadi. Dan tides dan arus mungkin berubah sekarang, dan janji Allah kepada mereka yang zalim, watilka qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Dan negara itu yang kami telah musnahkan, pemimpin yang zalim kami telah musnahkan, Firaun kami musnahkan, Namrus kami musnahkan. Lamma zalamu, bila mereka melakukan kezaliman yang melampau, kami akan musnahkan. Tunggu giliran Israel, mereka juga termasuk dalam janji Allah. Tetapi jangan kita ingin segera, sebab Allah mengatakan wajanna limahlikhim mau'ida, kami telah tentukan tarikh mereka. Kami telah tentukan tarikh akan mereka. Jangan kita nak cepat daripada tarikh Allah. Tetapi tugas kamu adalah berjuang kemenangan urusan Allah dan kepada pemimpin pemuda-muda kita. Ingat, tugas kita berjuang kemenangan, bukan urusan kita. Berjuang, tugas kita adalah berjuang. Tugas kemenangan ialah Allah yang punya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Korban walaupun terlewat. Selamat menjamu selera. Lepas ini saya diwakilkan demikian. Saya minta maaf kalau terlewat sedikit.